Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang ada depan TV ini. Bersyukur saya kehadrat Allah sebab dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu sekali lagi dalam motivasi pagi. Jadi hasrat saya supaya pagi ini saya dapat berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan dengan tuan-tuan dan puan-puan, dengan anak-anak kita, dengan pelajar-pelajar yang ada di luar sana, supaya hari ini kita dapat sesuatu sebagai penyuntik semangat kita, memberikan motivasi kepada kita untuk meneruskan hari kita. Baik. Hari ini saya nak bercakap sedikit tentang anak-anak yang usia kecil ni, yang umur 3-4 tahun, yang umur 5-6 tahun ni. Apa yang patut kita lakukan supaya anak-anak kita ni dia suka belajar. Ya, dia suka membaca. Sebab kalau kita perhatikan kajian yang telah dibuat dengan masyarakat kita ni, masyarakat Melayu terutamanya, kita ni adalah orang yang paling susah nak pegang buku, nak baca buku. Jadi kalau kita lihat budaya membaca di kalangan masyarakat kita ni masih lagi rendah. Dan budaya nak belajar ni masih lagi rendah. Jadi sebab tu kalau kita nakkan budaya ni menjadi satu budaya yang hebat, menjadi anak-anak kita ni satu hari membesar, jadi orang-orang yang suka berpegang buku, suka membaca dan sebagainya, nak belajar, maka kita kena mulakan daripada kecil. Pepatah kata apa? Melentur buluh biar dari rebung. Bermakna kalau kita nak tanam satu-satu tabiat, satu-satu budaya, kita kena tanam waktu anak ni masih lagi kecil. Jadi kalau kita perhatikan, anak kita bukan dia langsung tak suka membaca, tetapi dia pilih, ya, anak-anak ni dia pilih bahan-bahan yang dia suka baca. Kebanyakan anak-anak kita dia suka baca bahan-bahan macam mana? Dia suka baca kalau bahan-bahan itu berbentuk hiburan, ataupun yang berbentuk cerita-cerita seram, cerita karut-marut. Ini dia cukup suka baca. Ataupun yang paling bahaya bila dia besar sikit nanti, dia suka mencari cerita-cerita yang berkaitan dengan seks, cerita-cerita lucah. Dan ini membawa kepada macam-macam masalah nanti. Jadi sebab itu kita sebagai ibu bapa, kita kena lakukan sesuatu. Supaya apa? Supaya anak-anak yang membesar dalam rumah tangga kita ni tadi, dia membesar dengan satu kemahuan, iaitu kemahuan untuk membaca, kemahuan untuk belajar, kegemaran dia untuk mencari ilmu pengetahuan. Jadi macam mana nak buat? Macam mana kita nak buat supaya anak-anak kita ni dia suka kepada ilmu tu tadi? Dia suka belajar. Belajar tak payah disuruh. Kita lihat misalnya anak-anak kita sekolah rendah, darjah 1 dah mula malas nak buat apa? Nak buat kerja sekolah. Yang mana yang dah masuk darjah 6 misalnya, dah dekat dengan peperiksaan ni. Dekat peperiksaan tinggal sebulan baru nak pegang buku. Kita tak nak keadaan sebegini berlaku dengan anak-anak kita. Jadi kita kena tanam dalam diri anak-anak kita satu kegemaran, satu sikap suka membaca. Macam mana nak buat tuan-tuan dan puan-puan? Baik, saya nak kongsikan petua-petua apa yang perlu kita lakukan sebagai ibu bapa. Yang pertamanya sekali, kita kena mulakan dengan diri kita dulu. Kita kena jadi contoh. Sebelum kita suruh anak kita suka belajar, suka membaca, suka cari ilmu, kita tanya diri kita, kita muhasabah diri kita, kita ni orang yang macam mana? Kebanyakan daripada kita sendiri pun adalah merupakan orang yang tak gemar membaca. Jadi bila kita tak tunjuk depan anak-anak satu contoh yang baik, maka anak-anak tak boleh ikut. Sebab apa? Sebab kita umpama ketam yang mengajar anak berjalan betul. Sedangkan kita sendiri jalannya tak betul. Jadi sebab itu, kita dengan anak-anak, kita kena tunjuk contoh lah. Kita kena tunjuk contoh yang kita ni suka membaca, mana pergi kita pegang buku. Saya nak cerita bagaimana bila saya tahu saya nak pergi ke bank, saya nak pergi bayar bil, saya tahu tempat itu tempat yang kita terpaksa menunggu misalnya. Kadang-kala kita masuk bank, kita ambil nombor tu, nombor kita nombor 56. Dan kita tengok orang yang tertera nombor tu, orang yang sedang di kaunter nombornya mungkin nombor 20. Bermakna kita ada 26 orang depan kita. Apa kita buat? Kita duduk, ya, kita goyang kaki, kita tengok kiri, kita tengok kanan, kita tak peduli apa, tengok-tengok dekat sejam masa habis begitu saja. Alangkah baiknya kalau kita bawa buku. Jadi saya biasanya bila saya bawa buku, bila saya duduk, saya baca, orang kiri kanan tengok dia rasa pelik. Dia tengok pelik kita duduk pegang buku sebab apa? Semua orang
dia tak buat apa-apa. Jadi sebab tu kita nak tanam begitu. Jadi kalau kita ni jadi contoh kepada anak-anak, insya-Allah secara automatik anak tu sendiri dia akan jadi apa? Jadi orang yang nak membaca. Jadi itu pertama, kita kena mulakan daripada diri kita. Kita ajar diri kita supaya kita tunjuk. Kalau kita ni tak suka membaca pun, kerana kita ada anak umur 3 tahun, anak umur 4 tahun dalam rumah, mungkin kita daripada dulu tak pernah ada budaya membaca. Tak apa kita pegang buku. Sekurang-kurangnya pegang buku, buka buku, belik-belik sikit pun. Anak, yang penting anak nak tengok. Sebab pendidikan dia lebih kepada apa yang dilihat, bukan kepada apa yang didengar. Maksudnya begini, kalau kita cakap pada anak, kita kata pada dia, kita kata adik nak jadi orang pandai, kena rajin baca buku. Baik, kita mendidik dia melalui apa? Melalui pendengaran. Kita suruh dia buat. Tetapi apa yang dia lihat, dia nampak, ayah tak buat pun, mak tak buat pun. Sedangkan 80% pendidikan datang daripada apa yang dia nampak, apa yang dia lihat. Jadi sebab tu kita kena jadi contoh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nakkan anak-anak kita jadi orang yang suka belajar, apa kita buat? Sejak daripada kecil, waktu dia mula boleh pegang, kita bagi buku. Dia tak boleh membaca, betul. Tetapi kita bagi buku. Anak-anak saya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, lahir-lahir, mainan pertama yang saya bagi adalah buku. Biar dia main buku, saya beli buku-buku plastik tu kan. Dia main buku, dia gigit buku, dia koyak-koyak, cuba koyak buku. Tak apa. Yang penting kita bagi buku dulu pada dia. Biar dia biasa dengan buku. Lama-kelamaan, bila dia dah biasa, daripada dia gigit-gigit, dia mula buka dan dia mula tengok gambar-gambarnya. Di situ dia timbul minat. Dia tengok warna-warna, ya, bila dia dah besar sikit. Jadi bila daripada kecil kita bagi dia pegang buku, dia sentuh buku, dia tengok buku dan sebagainya, dan ini akan menimbulkan perasaan ingin tahu yang berterusan dalam diri anak-anak kita. Dan perasaan ingin tahu ini bermakna dia nak belajar. Jadi bila kita buat macam tu, itu yang membuatkan anak-anak kita mendapat satu tabiat-tabiat belajar. Dan banyak lagi sebenarnya yang saya nak kongsikan. Baru 2 saja saya sentuh. Banyak lagi, dan insya-Allah kita bertemu kembali selepas ini. Jangan bertemu lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan masih ada di depan TV, maknanya memang betul lah. Anda seorang yang cemerlang. Sebab apa? Sebab nak tahu tentang rahsia ataupun petua seterusnya. Nak jadikan anak-anak kita ni nak belajar. Baik, apa yang patut kita buat selepas tu? Yang patut kita buat, kita kena ada sebuah perpustakaan mini, ya, di rumah kita. Sebab kajian menunjukkan rakyat Malaysia 95% tidak ada perpustakaan di rumah. Ada buku tetapi tak banyak. Beli buku tetapi tak kerap. Tapi kita ni, kalau kita nak anak-anak kita rajin belajar, rajin membaca, kita kena ada perpustakaan mini. Jadi kita ada 1 almari atau 2 almari yang kita khususkan hanya untuk kita letak buku-buku. Jadi kita buku-buku ni pula, kita jangan biar dia bersepah, tetapi kita susun mengikut usia anak nak belajar tu tadi. Ada buku-buku untuk dia peringkat 2 tahun, untuk dia peringkat 4 tahun, untuk dia peringkat 6 tahun dan sebagainya. Adakan perpustakaan mini itu di rumah. Jadi kalau kita tak ada perpustakaan di rumah, maknanya kita memang tidak mau menggalakkan anak kita membaca. Kita letakkan buku tu elok-elok di rumah. Yang seterusnya, apa yang patut kita buat? Kadang-kadang anak-anak kita ni kan, anak-anak kita, dia suka baca buku cerita. Ya, bila dia masuk tadika dan sebagainya, dia suka baca buku cerita. Dan kadang-kadang mak ayah ni dia rasa rimas. Dia rasa rimas sebab apa? Dia kata anak ni langsung tak nak pegang buku-buku pelajaran. Walaupun tadika kan dia dah belajar matematik ada, belajar tulisan Jawi, belajar sains, asas sains pun dah diberikan pada usia tadika. Jadi dia rasa macam, kenapalah anak ni tak nak pegang buku-buku ni? Kenapa asyik-asyik pegang buku cerita, pegang buku cerita? Kita kata apa? Kita takut nanti budaya dia asyik nak baca buku cerita. Tidak. Kalau anak-anak, dia memang suka buku-buku cerita ni. Biar dia baca buku cerita, sebab apabila dia membaca sesuatu yang dia minat, ini akan mempercepatkan lagi dia boleh membaca kalau dia belum boleh membaca. Jadi kerana dia minat, dia nak tahu cerita seterusnya, maka dia akan terus membaca. Dan bila dia membaca,
pertama dia akan meningkatkan penguasaan bahasa dia. Dia mula meningkat penguasaan bahasa dia. Yang kedua, ini akan merangsang daya imajinasi dia untuk dia menjadi seorang yang bertambah kreatif. Jadi sebab itu, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, kita patut galakkan. Kalau dia nak baca buku cerita, tak apa. Kita beli pada usia-usia 4, 5, 6 tahun ni, kita beri dia buku cerita, tak apa. Sebab apa? Memang itu yang dia gemar dan itu yang kita berikan. Dan kita sebagai ibu bapa, kita dapat gaji setiap bulan kan? Tiap-tiap bulan dapat gaji. Baik, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai ibu dan ayah, ada tak bajet kita, dalam kita bajet, ada bajet nak bayar rumah, ada bajet kita nak bayar elektrik, nak bayar bil air, nak bayar hutang kereta, ya, ada pula nak bayar hutang kad kredit. Baik, ada tak bajet nak beli buku? Rata-rata tak ada. Ada tak kita letak 5% daripada gaji adalah untuk buku? Rata-rata tak ada. Bermakna kita sendiri, kita tidak pernah letakkan matlamat, satu sasaran bahawa setiap bulan nak beli berapa banyak buku, setiap bulan nak baca berapa banyak buku. Ya, jadi kalau begitu, nanti bila anak-anak kita masuk sekolah, mereka adalah, ya, mereka ada program-program nilam misalnya. Program nilam ni nak sebenarnya untuk merangsang anak-anak supaya anak-anak ni dia rajin membaca. Jadi dia ada program-program nilam dan siapa yang paling banyak membaca buku dijadikan tokoh nilam dan sebagainya. Tetapi di sekolah saja ada kempen untuk merangsang anak-anak membaca. Kita di rumah, kita tidak ambil satu usaha untuk bantu apa yang sekolah sudah usahakan. Jadi kita di rumah, daripada mereka usia 5-6 tahun, kita galakkan. Kita ada satu bajet, kita pergi kedai buku, kita beli buku. Saya dengan anak-anak saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, bila kami ni nak ke kedai, nak ke pusat beli belah, katalah kami nak ke Jaya Jasko. Jadi bila nak pergi ke Jasko ni, anak-anak saya nak pergi ke mana pusat beli belah ni, dia bukan nak pergi tempat mainan, tidak, dia akan pergi ke kedai MPH dulu. Sebab apa jadi macam tu? Sebab saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, daripada kecil, bila pergi saja pusat membeli belah, kedai pertama yang saya akan bawa anak-anak saya masuk, kedai buku. Jadi setiap kali pergi ke tempat beli belah, kedai buku, kedai buku, kedai buku, sampai anak tu sekolah menengah, yang tingkatan 1 sama, yang tingkatan 3 sama, yang darjah 1 pun sama. Bila pergi ke sana, tempat pertama dia mesti pergi, wajib pergi, walaupun saya tak pergi, dia akan pergi kedai buku. Sebab satu keseronokan. Jadi kita kena latih anak kita daripada kecil, bawa dia pergi kedai buku, bawa dia pergi kedai buku. Dan ini akan merangsang jiwa anak-anak, suka buku, sayang buku, nak belajar. Jadi kita kena buat macam ni daripada sekarang. Ya, daripada sekarang. Jangan lambat. Yang seterusnya, yang patut kita lakukan kalau anak-anak ni masih kecil, usia 2-3 tahun, anak-anak ni kadang-kadang dia belumlah boleh membaca lagi. Mana ada anak boleh membaca umur 2 tahun. Yang umur 3 tahun pun berapa kerat sangat anak yang baru boleh membaca pada umur 3-3,5 tahun. Jadi sebab tu, kita ambilkan buku, kita baca untuk dia. Mungkin waktu dia nak tidur, kita baca untuk dia. Di barat, tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa ni, mereka cukup suka je. Di barat, dia cukup suka bila anak nak tidur, dia dodoikan, dia baca buku-buku cerita. Sampai anak dia tertidur dalam keadaan imajinasi yang hebat tu tadi. Tetapi kita jarang buat macam tu. Alasan kita satu. Apa alasan kita? Leceh. Alasan kita leceh, dan alasan kita yang kedua apa? Tak punya masa. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak lahirkan anak-anak yang cemerlang, wajib adakan masa untuk perkara-perkara yang hebat sebegini. Jadi, waktu dia nak tidur, kita bacakan buku-buku cerita untuk dia. Dan waktu dia jaga, kita ambil dia duduk di sebelah kita. Duduk di sebelah kita, biar dia dengan kita, kita ni belajar sama-sama, baca sama-sama. Baik, dalam kita belajar, kita membaca sama-sama, kan kalau peringkat awal tu dia ada gambar, ada tulisan. Ada gambar, ada tulisan. Misalnya kalau ada gambar harimau, dia tulis kat bawah tu harimau. Baik, bila kita nak ajar anak kita membaca dan sebagainya, bila kita duduk, kita tunjuk gambar harimau, kita kata, ini apa dia? Ini harimau. Waktu kita kata ini harimau, jangan tunjuk gambar, tetapi tunjuk tulisan. Ni saya ajar. Bila tunjuk harimau, tunjuk tulisan. Ini apa? Harimau. Tengok sini. H-A-R-I-M-A-U. Harimau. Sebab gambar tu dia dah nampak dah. Tak payah tunjuk. Dia memang nampak gambar dulu. Tetapi tangan kita suruh dia tengok kepada perkataan. Ini mempercepatkan anak-anak kita membaca dan mahu belajar. Kita jumpa lagi selepas ini, insya-Allah.
Perkara yang seterusnya, ya, apabila anak ni dia baru nak belajar, dia baru nak membaca, kita cari buku yang mudah-mudah, yang banyak berlaku pengulangan. Maknanya perkataan yang sama diulang-ulang dalam buku tu. Sebab buku-buku banyak, tuan-tuan dan puan-puan, banyak. Tetapi yang berkualiti tu kita nak cari. Contoh dia, kalau kita nak anak kita cepat menguasai bahasa Inggeris kan, saya amat galakkan satu buku. Saya lupa buku dia, tetapi kalau pergi kedai buku, kita sebut buku Peter and Jane ni, kedai buku mesti tahunya. Ya, kita pergi kedai buku, kita cari buku Peter and Jane. Anak-anak saya, alhamdulillah, bahasa Inggeris tak payah saya bantu banyak sangat. Dia cari sendiri, dia belajar sendiri, dia suka sendiri. Alhamdulillah, dia menguasai bahasa Inggeris. Sebab apa? Sebab itulah buku yang saya bagi anak. Dia mengulang, ulang baca. Dan ada juga ibu bapa, dia runsing, dia tanya pada saya. Dia kata, saya risaulah doktor, dia kata. Saya kata, kenapa risau? Anak saya asyik bila suruh baca, dia asyik pegang buku yang sama, dia asyik baca buku yang sama. Dia tak nak baca buku lain. Asyik-asyik pegang buku tu, baca buku tu juga. Tak jemu ke dia? Sebenarnya tidak. Sebab apabila anak dia nak baca buku cerita ataupun buku-buku bahan pembacaan yang sama, kita berikan dia galakan. Pada peringkat awal, kenapa dia suka pegang buku yang sama? Sebab dia rasa seronok, kerana itulah buku yang dia boleh baca dengan lancar. Dan dia nak suka, anak-anak ni dia suka tunjuk kebolehan dia depan kita ibu bapa. Jadi kita sebagai ibu bapa, kita kena ingat, anak-anak dia suka menunjuk-nunjuk. Dia nak tunjuk, dia dah boleh baca, dia dah pandai baca, dia dah kenal huruf. Jadi sebab tu, bila anak-anak ni, dia dengan kita, dia akan pegang buku yang sama. Lepas tu dia buat apa? Dia baca. Dan kita jangan bimbang. Biar dia baca sehingga dia sendiri satu hari nanti akan cuba ambil buku yang baru. Baik, bila kita nak berikan dia buku baru, kadang-kala, ini kadang-kala, ada di antara anak-anak kita yang umur 4-5 tahun ni, yang baru boleh membaca ni ya, bila kita berikan dia buku, ketika tu dia segan nak membaca. Ya, dia segan. Kalau kita suruh duduk baca, okey sekarang baca, kita katakan, dia buka dengan tak nak buka mulut tu sama besar. Suara nak keluar tak nak keluar tu sama banyak. Kadang-kadang dia buka mulut sikit, baca pelan-pelan. Kita jangan marah. Ada ayah ni dia kata, buka mulut tu sikit, baca kuat sikit, ni baca apa ni? Jangan macam tu. Dia ada sebab sebenarnya. Apa sebab dia? Sebab dia sebenarnya belum yakin yang dia boleh baca dengan lancar. Buku pertama tadi dia tak ada masalah. Tetapi buku yang kedua, buku baru, dia tak nak kecewakan kita sebagai ibu bapa. Anak-anak ni dia tak nak kita rasa kecewa. Dia tak nak kita rasa hampa. Dia tak nak kita rasa dia ni lemah. Jadi sebab tu, dia buka mulut pun sikit-sikit. Tak apa. Kita biarkan dia, ambil masa dia, kita ajar. Cara pertama senang je. Kita ambil buku dengan dia, kita buka dulu buku tu dengan dia, bersama dengan dia, tengok apa cerita, gambar-gambar tu semua yang ada, dan kita tengok mana-mana perkataan yang mungkin dia susah nak sebut. Misalnya perkataan dinosaur, dia susah nak sebut, maka kita pun tunjuk perkataan ni, macam mana cara menyebutnya dan sebagainya. Kita ajarkan perkataan-perkataan yang susah, kita berikan buku tu kepada dia. Baik, kata beberapa pakar tentang pembelajaran anak-anak ni, dia kata apa? Kalau kita bagi buku pada anak, kalau setiap 10 patah perkataan, dia sangkut. 10 patah perkataan sangkut. 10 patah perkataan sangkut. Cari buku yang lebih mudah untuk dia baca. Sebab kita tidak mahu dalam aspek membaca, belajar dan sebagainya ni, kita tak nak anak rasa hampa, putus asa, kecewa, dan lepas pada itu dia benci buku, dia benci belajar. Kita tak nak tanam rasa benci, rasa tak enjoy. Kita nak tanam rasa seronok, rasa enjoy. Jadi sebab tu kalau kita tengok 10 patah perkataan sangkut, 10 patah perkataan sangkut, tukar, bagi buku yang baru, buku yang agak mudah sikit kepada anak-anak kita. Yang seterusnya juga, kalau kita perhatikan, bila ada ketikanya anak-anak ni kita nak dia belajar kan, kita nak dia belajar, kita kena ingat satu, daripada kita mengajar dia, katalah kita ada anak yang kecil yang lain, kita mengajar dia baca, kita belajar nak dia belajar ni, kita duduk setengah jam, kadang-kadang sampai 40 minit, sambil-sambil layan adik yang kecil yang lain, kita duduk layan dia, sambil-sambil buat kerja lain, kita layan dia, sambil-sambil menjahit, kita layan dia belajar, sambil-sambil misalnya memasak pun kita tengok-tengokkan. Ramai ibu bapa rasa itu cara yang terbaik. Sebenarnya tidak. Tidak, yang paling penting, cara yang terbaik ialah bukan itu caranya, tetapi lebih baik kita cari masa walaupun 10 minit, kita betul-betul peruntukkan 10-15 minit, duduk dengan dia, ketepikan semua kerja-kerja yang lain. Dalam kita nak merangsang minat dia belajar, tak ada cerita sambil-sambil. Kita duduk dengan dia 10 minit ke 15 minit, duduk betul-betul secara berkualiti,
hindari segala gangguan. Kita belajar dengan dia, tunjuk dekat dia. Okey, kita tunjuk dekat dia macam mana nak baca yang ini, apa ceritanya. Dan bila kita ni dengan anak-anak untuk meningkatkan lagi dia punya kegemaran, kadang-kadang kita bertanya dengan dia, apa yang dia dah belajar, apa yang dia dah baca, apa yang dia faham daripada cerita tu tadi. Ini penting, sebab kalau kita tak buat macam tu, maka apa yang berlaku, dia rasa bosan, maka pembacaan itu jadi satu hala saja. Jadi kita kena bersama dengan anak-anak, peruntukkan masa, jangan kita ambil masa sambil-sambil. Ya, ibu bapa ni dia suka sambil-sambil buat kerja lain, sambil-sambil ajar anak. Jangan sambil-sambil tak wujud, duduk betul-betul dengan anak. Dan satu cara lagi, hari ni kan macam-macam teknologi. Ada bahan multimedia, ada dengan CD-nya, ada dengan VCD pun ada. Kita pergi ke kedai, kita cari bahan-bahan yang mana merupakan VCD, kita mainkan untuk anak-anak kita. Kita tengok, kita berikan pada anak-anak kita. Kita pergi cari bahan-bahan multimedia. Malah hari ni nak belajar sains, nak belajar bahasa Inggeris, nak belajar matematik, dah macam-macam software, perisian-perisian yang ada yang boleh digunakan sebagai alat bantu belajar. Dan ini menimbulkan keseronokan. Sebab apa? Ada dengan muziknya, ada dengan gambar-gambarnya, ada dengan orang kata latih tubinya, semuanya ada sekali. Jadi ini yang patut kita cari. Pergi ke kedai, cari bahan-bahan yang merupakan bahan-bahan multimedia. Baik, satu perkara yang kita kena buat dengan anak-anak. Apabila mereka dah habis saja belajar satu-satu bab, ataupun kalau dia masih kecil, habis satu buku cerita, dua buku cerita, kita berikan dia ganjaran. Sebab anak-anak ni apabila diberikan ganjaran, dia akan, jiwa dia ni akan lebih terangsang untuk belajar. Kalau anak tu anak kecil, umur 3-4 tahun, apa yang patut kita lakukan? Kita mungkin cari chop, tahu chop kan? Chop tu gambar bintang ke apa. Dia habis satu buku, ambil tangan, chop satu bintang. Habis dua buku, hari ni dapat 1-2 bintang. Kalau dia habis 3 buku, dia dapat 1-2-3 bintang. Dah jadi sarjan dah. Jadi kita buat benda-benda macam ni, kita beritahu dia, pergi tunjuk pada semua orang, hari ni dapat 3 bintang. Jadi benda-benda macam ni, dia rasa seronok. Di peringkat usia anak-anak ni, usia 3-4 tahun, dia akan pergi pada abang, pergi pada kakak, dia kata tengok ada 3 bintang. Ini adalah cara kita merangsang jiwa anak-anak kita untuk belajar. Jadi kita juga mesti buat perkara-perkara yang mengganjari dia. Termasuk puji-pujian. Jangan lupa, dia pandai sikit, bagus anak mak, bagus anak ayah. Seronok mak rasa, seronok ayah rasa. Dan perkara-perkara yang kita buat nampak remeh tetapi amat penting kepada anak-anak kita. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai ketemu lagi insya-Allah.